Si awak, pernah tak si awak mari check-in dekat H Elite Kota Baru Kelantan? Macam admin sendiri pernah lah check-in sini. Cuma meme masa tu agak lama dah. Footage ni pun daripada tahun 2022. Kalau kira meme dalam 3 tahun jugalah sebenarnya. Tapi walaupun dah lama, admin nak juga share dengan si awak sebab hotel ni agak best juga untuk kita check-in sebab dia kawasan yang agak strategik lah. Dekat dengan Maidin, dekat dengan festival yang selalu set dia buat pasal makan-makan tu. Selain daripada strategik tu, bilik yang disediakan oleh H Elite juga memang sangat-sangat besar. Kalau si awak tengok sini, dia punya kawasan katil tu depan dia memang agak besar. And katil dia pun selesa untuk si awak duduk. Depan katil tu pun ada disediakan macam TV and then tempat si awak untuk buat hijau. Kalau puan mari nak make-up pun tak ada masalah apa lah. Sini juga kalau si awak ambil package untuk breakfast, dia ada sediakan breakfast jugalah. Admin tak ingatlah apa dia sediakan sebab memang lama dah ke footage ni. Kalau si awak tengok dalam video ni memang agak banyak juga ke. And then set dia ada sediakan cereal, ada juga makanan macam meat salad untuk si awak try lah. Kalau si awak tak si makanan berat. Lepas pada admin makan tu, admin terus naik ke tingkat atas sebab set dia ada pool yang agak besar dan agak selesa lah untuk si awak nak main-main air dengan sayang-sayang ataupun family. So, itu sahajalah yang admin boleh share.